Kita sekarang dekat persimpangan dari Puchong ke Seksyen 26 dan 28 ataupun ke Putrahaya. Kita nak pergi mana ya? Kita nak pergi ke Darul Aman. Dek, Kedah. cakap lain lah. Ini cakap lain ni. Kita nak tengok event motor. Anu pula, event motor kat Kedah. Kalau event motor kat Johor lah. Ni tak ada kena-mengena dengan event motor. Ni kat Kedah, yang kat Johor tu lain. Johor Selatan. Kenapa dah tunjukkan dalam tu? Nak tengok di share. Pegangnya. Jangan goyang-goyang. Arah sana. Assalamualaikum. Kita tengah test ya kamera. Pemandangan di Shah Alam di sebelah kiri dan kanan highway Elite, penuh dengan kondo ataupun apartment. Kita nak buat lagi tu. Ya. Nak buat lagi tu kondo. Depan tu. Stadium tu mana? Kita tengok. Sana. Mana stadium? Stadium kan nampak dari sini. Sana kan. Nampak tak dia orang buat stadium? Stadium Shah Alam. Alah. Tu apa? Tu. Latih. Mana budak stadium ni? Belum lagi. Belum jadi. Belum lagi. Kosong lagi. Tapaknya tu. Piling. Tapaknya kat mana? Situ ke? Tapak lama tu lah. Inilah. Ha? Kat belakang Giant ni rasanya. Mana? Belakang Giant ni. Oh ya. Tidak ke sini ya. Alah. Baik kita lalu tu tadi kan Mana? WCE. Oh, Murah ya. sikit. Sini pun boleh lalu kan? Bukannya masalah boleh lalu, masalah murah. Masuk juga tu dia. Ha? Ya ke? Yalah kan. Ha? Ya ke? Iya kan? Ni. Cuba. Ini Ya, ya. nak pergi Kelang kan? Ya ke? Dia masuk ni. Oh ya. Ya masuk. Betul lah. WCE
Selangor. Bila dia pasang tu Lama dah. Ya ke? Oh. Baru perasan. Ya. Jalan padat kereta. Baru pukul 3.25 orang tak balik kerja lagi. Ini jambatan Kuala Selangor, jambatan menuju ke Perak. Steamboat Laman Sari. KPJ Kuala Selangor. Bila dia siap ni Baru lagi kan. Tengok tu ada jus kopi sekali. Alhamdulillah hijab. Tu hotel yang tu hari tak ada, sekarang dah ada. Ya. Ya. Sekejap. Mana rumah yang baru? Tu lah sana. Apa ni? Bukanlah. Bukan yang ini. Dia sebelah masjid aja. Kan? Dalam sana kot. Bukan lah. Ni yang luar. Ni warung ketupat Cik Yan ni abang dah pergi ni. Ya. Dah makan situ? Nah. Oh, dia dalam lagi lah ya. Pagi-pagi makan kat situ. Pergi rombongan tu hari. Dia ujung pematang ya. Itulah. Ujung pematang. Ni apa? Sekolah. Sekuasaan Kuala Selangor Simpang 4. Oh ni simpangnya. Kita kat mana ni? Tanjung Karang ke? Ni, Pekan Tanjung Karang. Bukan Tanjung Karang? Hujan ni renyai-renyai. Okey, saya kat sikit. Okey, kita dalam perjalanan menuju ke Skincan ya. Okey, terima kasih. Sama. Sungai Bernam. Jambatan Sungai Bernam memisahkan
jam Sekarang kita dekat mana ni yang kita? Kita kat Duru, Pulau Pinang. Nak menuju ke Alustar. Jalan jam sebab ada accident kemalangan di depan. Jam teruk. Alustar 15 km. Georgetown 15 km. Alustar 97 km lagi. Bukit Kayu Hitam 142. Lebih kurang lagi 2 jam baru sampai. Teruk lah jam Hah? 97. 100? Tu Alustar 97. Lambat selama 25 minit sebab kemalangan ni. 25 minit jadi lambat. Jadi terkendala. Digital kokain. Kita dah sampai di Alustar dah sampai di Alustar. Berada di restoran nasi kandar Yasmin di Alustar. Kita dah ambil makanan tadi.
Tempat tinggal lah. Tempat tinggal dengan lauk ayam, lauk ikan, lauk sotong, lauk telur pun ada. Air restoran. Dulu air tak sampai tengok air. Makanlah. Makanlah, letaklah dulu. Tak apa, nanti abang ambil. Buka perdam tu. Air kelapa. Air kelapa, air restoran. Tengok air, kilo ais. Macam ni dek, sedap tak? Ha? Sedap? Kimi? Sedap? Ayang, macam mana? Sedap? Mana jalan? Jalan. Okay, kita parking kereta kat sini dekat Hotel Shamila. Shamila kan? Ha? Hotel Shamila kan? Dah tutup cermin semua ke? Cermin semua dah tutup ke? Cermin. Takut kena hujan. Diamlah. Kenapa? Ha? Bayang-bayang lah tu. Ibu kata benda jatuh. Bayang-bayang. Bayang-bayang tu, cermin tu. Ya. Kepala. Ha? Kepala. Macam kepala. Ni plat mana ni QB ni? Kereta apa ni Besarnya kereta ni. Lebar. Q ni mana? Lupalah. Ni Perak. Perak tau dek. B Selangor. Wilayah. Kita dekat sini 112. Tengok. Pilih air selesa. Yang buka langsir yang nak tengok. Buka. Sebelah sini. Kita kat hotel. Mana yang cakap? Shamila. Cakap lah. Kita tidur kat Hotel Shamila ya. Betul-betul tengah bandar Lustak ni. Okey. Tu dia. Itu bangunan apa lah? Bangunan lama tu. Menara jam lama. Menara jam. Belah sana tu ada masjid lama. Masjid di dulu tu masa tu apa? Tak ada jalan raya lagi. Masjid Zahir kat mana? Sebelah sungai. Tu lah. Sebelah situ. Zahir. Masa tak ada jalan raya lagi dah buat masjid tu. Orang dulu dia datang ikut sungai Kedah tu. Tepi sungai. Tepi sungai masih ada. Mak tengok dia orang. Tengok bilik nombor 11 pula. Ni. Kimi. Dek. Apa kau orang buat? Pakai kacamata. Kenapa kau pakai kacamata? Tengok luar. Oh. Tak nampak. Dek, mandilah. Kau ni tak mandi pula. Selesa tak?
Suca tak? Cek. Hah? Cek. Oh, ada permainan. Hah? Hah? Tu tempat orang main. Menara Lusta Nampak tak? Menara Lusta. Okay lah, bye.